Dah sampai. Semua dah keluar kan? Favorite telur dia. Ada telur hidup. Tak ada telur. I got this. Sempena apa? Sempena birthday bulan 5 kakak Fatin bagi. Love Kak Fatin. Wih, cantik lah. Kakak bagi ada jadi. Cantiknya. In advance. Ini Zeus. Ini apa ni Zeus punya? Dia orang buat collection. Yeay, cantik. Mahal tau, RM75. In advance. Tu Wafi. Guys, so now pukul 8.32. Hari ni, me and my cousin. Where is my cousin? Here. We are going to solat tarawih today. Hari ni puasa ke? 28 kot. I don't know. Zara, cepatlah. Allah, lambatlah. So this is my cousin. Sekarang paling cantik. Oh, tiba. Jatuh. Aku dah tumbang. Bawa dalam kereta. Let's go. Aku lah duduk depan. Okay, let's go. Kita solat masjid sini je dekat. This is our driver. Nampak ke? Asyik lampu kereta ni apa tak? This is Allah. This is our driver. Allah, tak nampak. Okay, itu driver kita. So, let's go. Okay, itu kita punya rakan-rakan yang lain, cousin-cousin yang lain. Okay dah. Let's go. Hai, silau sikit. Okay, masuk. So on the way dah, kita nak pergi solat dekat masjid. Masjid apa? Masjid baru. Masjid tu nama dia Masjid Baru. Faham? Okay, go. Jom, let's go. Oh, salah. Bukan Masjid Baru, Masjid Nurul Huda nama dia. And kita orang baru first time nak pergi selama duduk kat kampung. Tak pernah pergi. Bukan kita pernah buat sekali. Oh, pernah. Update pernah. So after a long time. Long time baru kita orang buat. Hi guys. So sekarang pukul 9.44. Tarawih done. Kita You sama dia macam serupai dan pendek. Aku bila dengar aku macam wow, alhamdulillah. Seruah ni je lepas Wafi cerita kan dia solat tarawih kat Sarawak. Okay, cerita Wafi. Dia baca Yasin habis. Lagi best. Betul-betul ke main? Betul. Wah, berapa? Okay lah, tu kita orang punya Cuba sekali tu ke adik mau tu. Berapa rakaat? 21. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa rakaat? 21. Diorang buat ni je, diorang buat 8 je. Tapi kalau buat 20 sila naik. Look at that. This is Mama Popia, Kobudara. Ni Kak Jun bagi kan? Paling favourite dia. Okay, makan. Dah salah betul kan? Air. Tak favourite. Dah berapa round dah? Cepatlah. Tengok ni. Cepatlah, Wafi. Kata dia tinggal. Kau kenapa, Wafi? Dia bukan sekolah. Kena macam lah. Makan. Oh, dia Mak nak? Mak tak makan ni? Makan. Oh, ya Allah, panas ni. Ambil tisu. Air nenek nak. Tuangkan masih. Nenek nak air. Nenek. Air hijau ni apa? Air Jimmy Asmara. Air orang Johor. Mina, review cepat. Aku nak pergi bagi kat siapa? Oh, okay, review. Allah. Okay, Asmer. okay, ASMR. Oh, lagi sekali. Lagi sekali lah, mana kamera? Mana pula? Ha. Dia
dia daripada tingkat 1 sampai 5. Okay. Okay, good. Dengar bunyi. Okey, dengar bunyi. Oh, crunchy kan? Sedap kan? Berapa bintang? 11/10. Oh, bangga mak aku. Air pula, review air pula, cepat. Mana jatuh? Aduh, jatuh pula. Cepat review air. Okay, kita akan review air Jimmy Asmara. Ni, zoom in. Sebelah politeknik, sebelah sekolah dia. Okay, minum cepat. Okay, rate. Nama sekolah dah ada dah. 12/10. Oh. Pindah pergi sekolah. Kenapa yang sini sedap? tu. Ni air apa? Jimmy Asmara yang Johor. Ni yang tahun lepas habis. Dia time raya je. Dia trademark time raya sahaja kan dia. Please lah Azahra. Bangun Azahra. Weki Azahra. Zara, mak ngaji suruh susun kuih raya. Weki. Bangun. Yeay, Azahra dah bangun guys. Bangun Azahra. Cepat Azahra. Yeay, bangun Azahra. Weh, dia buat homework 20 minit je. Dia punya claim tu tidur 2 jam, 3 jam. Amboi. Bangun Azahra. Jom selesai kuih raya. Jom. Kuih raya dah saya susun guys. Dia lukis gambar baju kamu kakak dia. Look at that. We are live now. Hi. So now, jom kita tengok ikan. Alah, tak ada selipar. Assalamualaikum. Alah, ingatkan ada Bob. Dua kereta kan? Dia nak betulkan kereta dia kejap. Assalamualaikum. Guys, so this is adik. Apa tu? This is adik. Adik puasa tak ini? Oh, gangster je. Puasa? Adik puasa. Okay, kita let's go. I want to bring you guys tengok my busu punya ikan. Dia buat kolam ikan talapia. Let's go. Ada! Terlanggar pula. Let's go. Alah, pakcik dah bagi makan. Dia dah kenyang. Yang ni je. Wow, dah besar guys. Ikan talapia. Busu bela. Dia dah besar. Look at that. My pakcik balik. Wow. Uyo. Lapar. Boleh makan ada ke ni? Dia elok ke sana ayah kata. Oh, so ni belum lagi lah? Dia sekarang ke sana. Oh, belum lagi lah. Wah, banyak juga ni. Sekarang kita nak buat apa ni? Okay, cakap. Kita nak buat burger deal. Okay. Look at that. Sekarang pukul 1 and kita orang on the way pergi beli ais and then pergi beli gas. Look at that. Bentang kan. Sebab tadi daging baru sampai. Peti sejuk kita orang dah penuh dengan semua barang. So kita orang kena letak dalam bekas. And then bekas tu kena letak ais supaya daging tu tahan. But you know what? Melaka so hot. Panas gila weh. Dia macam ya Allah teriknya panas. Panas saking. Okay, mereka buat macam satu. Tempat bakar. This is best because of dia raya first dekat sini. Okay. SOS guys. Oh tu tingkat. Oh my god. Baru balik. Kram tangan dia sampai kedai. Air pula. Pakcik saya TikToker saya sebenar. Uyo. Oh nak pergi mana tu kau cikgu? Tu je. Okay, TikTok famous. Durian ni sebaya cikgu ni. TikTok famous. Ni sebaya cikgu. Tapi tak pernah berbuah. Kacau. Ni tengok ni. Ni. TikTok famous. Dia buat live. Liputan. Tu je kau tahu. Ada mama nak nyanyi tau. Dalam kereta buat. Cepat.
Serabut lah aku. Tunggu dapat chorus. Okay. Kau dan aku saja cuba melawan takdir perpisahan kita. Agamanya kau masih bertanya kemanakah kita? Pilih. Dan kau sendiri. Tak cukup nampak. So now we are at Bazaar Jasim. So many people. Yes. I don't know what to buy. So many people, so many bazaar. I don't know what to buy, but I'm so hungry. I'm so hungry. So sekarang pukul 6.12. Kita dah beli. So sekarang kita dah beli suap sebab kita orang tadi berpisah. So kita orang akan jalan jauh sana. Tak apa. Kita akan bersenam. Kita orang kan nak kurus, nak slim pakai baju saiz apa? S. S. Yang bermain. X. Orang kata. Benar guys. Yes, orang kata kena cari muffin cup pakai mata hati. Tak nak tengok sikit mana mata hati diorang tu. Diorang kata yang ni besar. Mana mata hati korang? Mata hati. Mau kat sini je kan ada? Mata hati Hana gelap. Emang sini je kan ada? Ni kecil sikit Tak tak? sama je korang. Ya, I know. Ni kena tempat masih lah. Ha, sama. Kuih RM2 tak ada. Ni dekat yang atas kan ada. Tapi nak kena berhenti lagi. Nak kena berhenti. Guys, sekarang kecil pilihan saya dong. Weh, besar sangat. Dia tak ada bekas makan kecil ke? Kan dah boleh buat minum air. Habislah konflik kita dah. Kita beli sikit je kalau buat bekas besar. Ya, ada. ambil cawan kan. Kita potong bawah. Sawan pun besar Orang juga. kata tu rumah kena-kena. Sawan besar juga. Aku tak nak bagi orang makan. Kita je makan. Sebabnya buat sikit je. Ya, sekarang kita orang beli satu je. Ni aku tak ada ni. Ni kira aku. Kita tak ada. Tak ada. Tapi nak tengok lagi sekali boleh tu. Update. Perjalanan kita tak habis. Allah. Tinggi ya. Weh, kakak aku dah call. Cepat. Sabar. Masuk dia bag. Cari muffin cup. Allah. We are back. Aduh. Sabar We are back. Assalamualaikum. Sampai dah. Kata dulu. Assalamualaikum. 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 Halo. Rumah kita dah full house. Siapa idea letak sini bagus. Full house. Apa? Ni mak dia. Kira idea dia pula. Guna pakcik lalan. Ni vlog. Pak Long nak tengok nanti. TikToker. Ni TikToker berjaya. Okay guys, kita ada banyak makanan hari ni. First time buat berapa tadi? 10 12.3. 12.3 kilai. TikToker sebenar. And our food for iftar, kita ada kuih udang, kita ada what we call that? Roti john. Okay, come. Okay, explain ada food apa? Explain. We have cucian udang. Okay, cucuk udang lagi cepat. Roti john lagi. Okay, roti john lagi. The most important Okay, thing. the most important. What is that? Telur dadar. Kasih tambah Wait. 2 tulang lagi. Wow, bagusnya Pak Cik. Kita ada donat dan bomboloni. Oh, donat dan bomboloni. What is that? Sister. What is that? What is that? Ayam masak merah. Ayam masak. Tomato. Wow. This one, donut. Bomboloni. Wow. Why dia tak masak? Papadom. Good. You are good. Okay, come. What is that? Oh, okay, salam. Aku nak salam dulu. We have what is that? Green tea. Green tea. Oh. Sorry, green tea. Okay. Lemon tea. What is that? Lemonade. Second we have, third we have. Oh, what is that? You don't know? Ini asmara. Okay, you good. Last but not least we have What's that? What's that? sangkuit
Okay, good job. Good job. Pandai. Okay. Okay, good. Tu lah. Ada pelaki. Ha. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunikanlah dosa-dosa kami. Ampunikanlah dosa-dosa kedua ibu bapa kami. Ampunikanlah dosa-dosa adik-beradik kami. Ampunikanlah dosa-dosa anak-anak kami. Ampunikanlah dosa-dosa saudara mara kami. Ampunikanlah dosa-dosa guru-guru kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus-Mu. Masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus-Mu. Masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, limpahkanlah kami kurniaan rezeki yang halal berlipat ganda. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kami rezeki, limpahkanlah kami rezeki yang halal berlipat ganda. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kami, limpahkanlah kami rezeki yang halal berlipat ganda. Ya Allah, kuatkanlah iman kami, kuatkanlah iman semua adik-beradik kami, kuatkanlah iman kami semua ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Rahman ya Rahim, berikanlah jodoh yang baik kepada Fatin Ikhwani dalam masa terdekat ini. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah jodoh yang baik kepada Fatin Ikhwani dalam masa terdekat ini. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah jodoh yang baik kepada Fatin Ikhwani dalam masa terdekat ini. Ya Allah ya Tuhan kami, dapatkanlah kejayaan cemerlang kepada mereka, anak-anak buah kami, anak-anak buah kami dalam pelajaran mereka dan dalam pekerjaan mereka. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kepadamu kami memohon dan kepadamu kami meminta. Allahumma laka subna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Guys, look at our food. This is mine, this is Sarah. And this one is Martin. And then that one is Hannah. Wafi. So, look at that. Rasa raya bila? Tak apa nak. Nak raya bila? Rumah I ke Sabtu raya? Okay, Sabtu. Okay kau? Ikut nenek, satu. Sabtu. Okay kakak? Sabtu. Mama? Sabtu. Okay. Hana? Jumaat. Okay. Wafi Jumaat. Okay. Aisyah? Jumaat. Okay. Cik Ainan? Sabtu. Okay. Cik Azmah? Sabtu. Okay. Kak Ustaz? Malam ni. Tebi. Kuki ada yang lelaki. Kita biar hari Sabtu lah sebab Mak Long dengan Pak Long tak pergi lagi. So, sikit Sabtu raya. Okay, kita pergi. Ya. Kamera datang. Okay, raya bila? Sabtu. Atuk raya bila? Sabtu ke Jumaat? Tak tahu. Okay, macam Ahmad? Jumaat. Okay, Jumaat. Jumaat. Hari dia? Jumaat. Okay. Ya. Ha? Wow, berapa? Wow. Baik, kau nak sambut dari Cina ke? Nak sambut dari Cina ke? Weh, ni sumpah. Sekejap. Yang ni bingit. Kau dah tengok ni ada banyak. So yeah. I got the money sponsor for the merchant. Dapat dah. Ni. Bila lah raya? Semua tak tentu arah. Frame. Terima kasih besar. Nah. Kena pakcik ada tak? Kena. Pakcik dah janji. Sama-sama pakcik janji. Bila? Ada siapkan telefon mana tadi? Lambatnya. Sabtu ni. Satu. Bagi menyempurnakan kitab perintah kepada Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang betul-betul agung, setelah diperkenankan oleh Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia adalah pada hari Sabtu.
Apa ni? 24. Potong. Kau tahu? Hai guys, sekarang pukul 8.40. Sekarang pergi tarawih untuk hari last. Sebab kita ingat esok raya. Kita ingat semalam punya last. Ya, tapi hari ni lah. So this is our last tarawih. So that esok kita orang kena niat puasa lagi. Saya tak tahu video ni akan jadi berapa part. Okay, you guys should enjoy this video. Mesti dia akan jadi Esok kita akan mercur. Korang nantikan aku terkejut. esok best sebab Ramadan tengah balik kan. Ya, kita orang punya ada family akan datang. Akan balik kampung. So, esok akan full house. Guys, sekarang dah habiskan apa ke 10? Sekarang habis. Terawih. 9.55. Style lah, Ibara. Ha? Diorang mesti dah tunggu. Wow. Malu. Hi guys. Hari ni kita orang akan buat daripada awal video ni sampai sekarang makin Korang nak mandi lagi disclaimer. Oh nak ada. Cepatlah lu buat apa? Dah mandi tukar baju. Okay. Ada 2 baju ni. Look at this. Kita Hari nak ni kita buat akan buat cornflakes. madu. Let's go. So first barang yang kita perlukan. Tunjuk. Gerak lagi. Tunjuk. Nanti nak kena kat tu di sana. Macam gempak sikit habis. Tak ada. Malas guna edit. 1. Lagi? Where's the madu? Dia pakai AutoCAD. Sabar jap. Madu. Butter kita dah melting. We need butter, 250 gram butter. Essence vanilla. And then some vanilla. Ni nak sikit je. Sprinkle. Sprinkle. Pada penting we need this cornflakes. Madu. And then we need honey. Without honey, cornflakes madu tak jadi. Okay? Let's go. Awak pakai sini. Kita orang guna this madu. Madu honey. Pakai. That. First kita kena buat apa? First, Guys, I have no choice because ibu basuh tudung saya, so I terpaksa pakai telefon. Ya Habib. Guys, oh mak. Siap. Hi guys. So now kita buat api. Tak ada gas. Ya ke? Mati lah. Asal lah. Abang. Kau Usna, macam mana nak buka ni? Buka lagi tu, kita buka kat kepala dia. Cek dulu. Asal tutup. Memang tutup, dia main buka je ke? Bukan salah memang buka ke? Guys, gas tu Dia kalau ditutup. bocor Tadi balik dia. kakaknya kata gas tu ditutup. Dah tadi kita nak mama ni. Nanti bocor. Macam mana Kak Usna? Kakak. Dia minta pergi kat Kakak Usna tahu buat gimana sabar. ya? Sabar, biar Kak Usna buat. Intinya kacamata mama mudah lah. Tu kakak siapa tu? Alah, sekali tembak yang kau buat jadi dia. Dua sudu gula and then Batu semua. Guys, kalau tinggal macam ni kita halal je, okay? okay. Sampai? Ya. Untuk membuka dia. And then we put 2 spoons of sugar. I don't trust her. We need essence vanilla or not? Kita tak guna ni pun, telur pun. Itulah, tapi tadi ada resipi dia kata put essence vanilla. So I buy the essence vanilla. Baik, kacau-kacau. Kacau-kacau sampai dia bubi-bubi. Guys, dah siap guys. Saya masak seorang-seorang. Mereka tak tolong. Orang tengah bakar. Look at that. Awal pagi guys. 6.50 guys. Okay, tengok ni tunjang yang kita akan ni 4 kaki lembu. Apa maksud 4 kaki lembu tu? Seekor lembu lah. Tapi 2 lembu yang berbeza. Betul. Dua kaki dari lembu Kampung Gubah, 2 kaki lagi dari lembu Selandang. Okey. Dah basuh, dah selawat. Sekarang ni kita nak panaskan lah. Nak panaskan, kita test dulu sebab takut apa ni? Kita test dulu. Dah lama kita tak gunakan dapur ni. Lepas setahun lah. Mencungap sikit. Sebab
ditemani kucing-kucing ni. Bukti tau awal pagi. Anak-anak fruit sekarang ni tak apa, kita bagi peluang. Anak-anak sendiri pun kita bagi peluang. Morning guys. So hari ni pukul 7, hari puasa yang ke 30. Last day puasa. So now pukul 7 kita nak pergi pasar because I want to buy santan fresh dekat pasar. So kena pergi after subuh. Nanti orang akan beratur. Nak ikut ke? Of course I want to follow. Okay, let's go. Okay. Kita nak pergi beli santan. I know. Let's go. Hari ni Mak Lang and Pak Long akan balik. Okay, kau rasa dia sampai ke berapa? Video lagi 2 tahun ayam buat kereta. Okay, kau rasa Pak Long dan Mak Lang balik pukul apa? 11. Around that 11 lah. Aku rasa sampai dah pukul 10 kot. time. Itu early lah. So, dia memang awal. Memang awal. Kau je yang lambat. Yang unexpected kali ni. Kan, kita orang awal datang sebab kita Tahun orang ni ikut, dia orang awal. kita orang Dia orang ikut- sampai before iftar. kita orang ikut jalan lain. Kalau tak tu, dia orang akan sampai pukul 10, 12. And kita orang macam, ya, Pakcik Ahmad memang lambat. Macam tu. Atok kata semua dah okey. Masa je out. Ya, rata kita rasa cakap macam tu. Okay. Dia cakap kat Pakcik Ahmad lah, not me. Ya. Let's go. Lepas tu kita orang dulu popular waktu Alligator. tapi sekarang Okay, kita akan pasang bendera. Bendera apa? Ni tak dapat kat rumah lain, okay? Only dekat rumah Tuan Haji Busa. Ini bendera apa? Bendera Malaysia and Melaka. So, ini memang kita punya orang kata tradisi untuk pasang. Lurus tak? Tak. Apa yang lurus? Boleh lah, okey lah. Okey. Tu dia nak mati. Dia tahan nak buat video tadi. Oh. So depannya nanti dia akan full. Kereta. 8. Kita dah pasang pelita. Bendera dah. Pelit dah. Dah. Oh. Okay. Pelita ongoing. Mama tengah potong pokok. Ayah kata nak taruh. Boleh tengok dekat vlog atau opposite Syahir, okey? Nanti Cikgu Syahir bagi link. Nah, baru maju macam ni dia dah melompat-lompat. Korang boleh nampak kan? Ni Sarah bagi makan kat dia. Ni nak bagi makan Tu kan? sikit sangat dia macam ni. Oh. Lompat-lompat chicken dia. Apa yang boleh makan? Masuk. Kita tengok gambar. Pandai bulat gambar ni. Ya, aku nak edit ni. Boleh ke? Sikit kat chicken yang kita. Kita tumis dulu. Masuk sop. Lepas tu apa? Cakap apa? Pasang bendera lagi. Bendera dah pasang tu Mak. Korang penonton setia. Korang penonton setia. Dalam ni pasang pelita dalam ni. Penonton je. setia. Ada berapa? 5 kan? Yang wajib kena ada mem besar kat situ. Nenek nak tengok. Cuma sumbu dia dah check kan? Tahu sumbu? Senang buat Tu dia, yang kan? tempat kita bakar. So, minyak boleh makan? Minyak belum? Guys. Kita sekarang tengah buat rendang. Malam ni Mercun Haikal yang akan jaga. In charge. Oh, kena bayar. Dia pulang Haikal. Apa buat? Siapa nak Kan dah untung RM20. Biar duduk situ. Oh. Hati-hati. Wah. Pandai masak. Wah. Pakcik berlakon. Betul lah. Atas mana Pandai masak. Yang azmannya kat Dahmed kan? Oh. Benda apa-apa baik. Kak daging dia dah potong, Kak je potong. Ayah kat potong. Sampai update Mak Lang sampai. Dah, Zara mana Zara? Kita kena salam dulu ke?
Boleh je kau nak tunggu Izzat sana. Malah sampai. Guys, ada lagi 2 family yang baru sampai. So sana. Kenapa 2 kereta? Ni. Nak ikut tak? Nak ikut ke tak? Tak ada siapa jawab. Tidak, nak record. Kalau dah sampai 2 kereta guys, ada TV. Buka. Wah, TV. Yeay. Yeay. Jangan kau punya. Mentah-mentah dah CDL, dia tak pakai ini dah CDL. Aku biasa bawa. Aku tengok kenapa. Nanti kena merit kan. Tapi saya tak ingat berapa merit dia. 20 ke 15 merit dia. Tak adalah sampai macam tu kan. Hi guys. Kau balik ni cuma seorang je. Hi guys. Surprise. OMG aku dah. Kalau dekat pasar. TV baru. Terima kasih. Yeay. Sebab YouTube fitrah lah. Tengok. Oh, bersama. Tunjukkan nenek kan? Oh ya, bos besar bawa TV guys. Benda-benda ni ringan. Pula boleh buat ni atas tu. Oh ya. Hai guys, nenek dapat TV baru guys. Mata. Lebih kurang, tapi kita macam sikit. Kita dapat TV baru guys. Look at that. Panasonic. Warna 3 lagi. Macam apa? Betul. Jom, tengok TV baru, okey? TV baru, TV raya. Wah, oh dengan airconnya. Oh. Memang syok. Tunggu dengan penuh kesabaran. Kena buka video fitrah. Tunggu dengan penuh kesabaran tu. Wah, oh malam busy. Sampai-sampai malam dah busy dah. Pasal dia orang beli TV sebenarnya. Nak tengok muka aku. Gombay. Ya Allah, mereka. Rasa masuk TV pula. Tadi dah marah ni. Manga. Bagi ada tandang. Mama. Santai atas meja. Okey, yang original ke tidak? Hari. Our random daging. Look at that. Bubble. Tapi Guys, look at the Oyen. Dia lelaki ke perempuan Oyen tu? Dia mesti lapar. Tu? Guys, kita dapat sponsor mercon. Terima kasih bos besar. Allah, dia tak layan. Okey, bos kita bagi. Terima kasih. Kapal serata pada tambah mercon. Pak Camat. Bau kau tahu. assignment dengan John. Assignment nama. Besar dan ini. Alhamdulillah. Besar dan ini. Ya Allah. Selepet. Ya Allah. Besar dan ini. Allah, Hana. Oh, Zara? Zara tak ada waktu ni. Oh, pakcik muda lagi waktu ni, pakcik. Ya Allah. Ada. Dinis bawa kamera. Nah, saya ambil shot. Dia suka sangat si Yana. Kamera. Nak kamera. Yeay. DSLR. Yeay.
Kak Afin nak beli macam ni kan? Tapi yang Deserve lah dapat panas. Astaghfirullahaladzim, tak baik tu. Tak, Jonyen ujian. Tak baik dia cakap. Jonyen dapat lebih pahala lah. Tak baik guys, kecam dia. Dia kata orang Melaka deserve pada panas. Benda dapat pahala. Hai guys, so kita orang sekarang on the way pergi Tasik sebab nak beli barang. Abang tak penat ke dia dah baru balik? Tak, aku tak tidur buat. Tak ada, dah, jangan risau nak dekat 2 bulan tak tidur. Sedang baru. Abang tidur ikut time Arab Saudi. Allah. Semalam tu abang ni nak berjaga lagi. Skuda, which is kan berapa maksima Nanti kena kopi lagi. kekuatan enjin tu boleh pergi. Torque ialah daya kilasan. Okay. Kau tipu ke tak? Kau betul-betul ni? Oh, tak nak tahu. Baru nak beritahu tadi tapi tak apa. Kau tadi lah. Teruskan cepat lah. Isi rambut je lah kau ni kan. Sebab tadi dah masuk daya kilasan tu. Okey, daya kilasan. Dia dah tak masuk lah shit dia. So tak payah dah. Dah cukup lah. Cepatlah daya kilasan. Tak betul lah. Like daya kilasan tu ialah torque. Which is kan Allah maklum call. Kita dah sampai main ni. Belanja dengan bijak. Guna Maisara untuk bisnes. Kerajaan dah bagi ni bantuan Untuk buka bisnes. Kerajaan Madan eligible. Hai, Let's go. mantap. Kita dah habis ni. Guys, so sekarang Lekish pergi beli barang. Kita orang duduk dalam kereta. Abang dia ni sangat function. Al maklum lah jarang naik kereta Pak Long. Tak, Ya, aku tak pakai Toyota. Tapi rasa kereta lain macam tu. Tapi tak tahu. Okay, kita tengok. Okay, that's me. Hi. Allah, nampak mulut pula. Okay. Hai, Hai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Let lu korang fikir raya dulu esok. And then at the same time fikir raya tau. Kakak ibu tak bagi raya rasa. Sabar lu. Belum habis. Resort trial. Sakitlah kepala aku. Lawan lah Zara. Agak senyap. Lawan lah Zara. Kau sana nak lawan. Tak berani. Asal tak berani. Asal tak berani. Udahkan patah tu Tak ada bang. lawan King of Rage Battle. Pula dah. Oh, dah siap. Kita start. Bakar-bakar. Dan this one. Kita nak buat apa ni? Bro? What we are going to do? Bihun soup. Bihun soup. So today we have menu bihun soup. So she tengah potong-potong. Yeah. Maybe yes. I don't know. Tapi tak apa. So kita ada telur. And then kita ada sayur. So kita ada this the bola, meatball. So tada! I'm with my boyfriend. Maaf cakap. Aku tak kumpul duit untuk pinang this camera. Okay? So you guys should pray for me. Menyewakan rezeki, dikayakan dan diberikan banyak-banyak duit to buy this camera. Because I have 2 target, which is this camera. This camera, tapi bukan this one lah. This one EOS. Yang ni, tapi kita ada yang another dream camera tapi macam ni juga. And then kita nak target kita nak beli DJI Osmo Pocket tapi lambat lagi. Tapi kita nak target camera dulu. So you guys doa kita dikayakan, okay? So next year I will use my own camera, okay? Look at that. This is my concept here. So dia bagi pegang, bagi pinjam. Tumpah aku dah excited kau tahu. Dah siap. Lah koko. Mujur tak tengah masak tadi. Lah koko guys. Okay, kita dah hidupkan pelita. Look at that.
Beli kita. Robo guys. Okay, Pakcik Atal ada apa tu? Oh, ketupat pala, rendang. Ini lagi. Wah, apa tadi? Lagi kuah kacang. Oh, tegang sikit tu lah. Oh, memang baik. Wow. Baik. Wow. Baik. Wow. Danish, cukup. Tak baik duk kau. Aku rekod, aku masuk dalam vlog. Tak baik. Adik ni. Tengok adik jahat. Ini suasana hari raya. Okay, look at that. Meriah-meriah. Oh, busu main. Look at that. Wow. Pulut ke? Bukan. Wow, sedap. Kita akan berbuka lagi 3 minit. Sedih suasana kampung. Dia real nak suasana kampung. Duduk di situ. 3 minit lagi. So, situ. Kira kita pergi jalan-jalan dulu. Ni Danish. Suasana kampung. Hi guys. So now pukul 9. Kita tengah main bola api. Look at that. Ada. Dah habis lah. Say. Sekarang kita kena tengah relax. Pakcik, pipi Jafar pakcik. Dia macam tu kan, ada benda. Why? Yeay, bunga api. Mama dan adiknya dan kakaknya. Hello. Mama. Bob ambil kalau nak makan sup. Busu pasar mercon. Singa tak tahu. Wah, Raya Cina. Belakang macam Cina. Citra, pegang ni. Wafi, pegang ke? Atau ala semua nak pasang kamera. Dia bagi free. Lari. Dia bagi free macam tu. Ada nak habiskan uang beli banyak. Malam nak main satu lagi lah. Malam pemain. Ni lah budak degil. Malam main. Banyak asam dia. Tapi dah lah baru beli. Itulah kadang-kadang ada. Takut stok tak lepas. Wah! Wah! Bagi kat Suraya nenek dia main. Masa di sekolah rendah. Kakak tanya kau balik tak kampung ni? Balik selalu 2 raya balik. Kau tahu kan ni aku suka dengan bini ni? Kat Jun kita. Tapi anak dia bukan pasal kan? If my tears fall down in my universe turns into a new world, time to find my way back home. So kita siap make up. Kita nak pergi. Kita lagi makan dulu. Sebab kita sambung bersiap balik. Let's go. Dalam kerja ni tak perlu kena datang balik. Wan, kalau ketupat panas boleh ke? Ketupat panas. Sedap kan? Cik, dandan tambah. Kabut lah aku ni. Tapi dah siap. Hi guys. Alah, korang tak nampak ada burung enggang. Mananya? Dia anak beranak kan.
Wah, macam mana boleh ada burung enggang pula kat sini? Kat Pantai Timur. Wah. Macam mana kau boleh? Tapi rasa dia sesat lah. Dulu berpasangan tapi ni satu keluarga. Sebab ada yang kucing. Wah, banyaknya. Ada yang kucing. Nampak tak? Dalam video. Burung enggang. Oh, semua excited. Sini susah nak ada burung enggang. Jumpa. Semua susah nak excited. Mana? So kita dah siap makan. And now kita nak sambung bersiap. Tadi kita tengok show burung enggang. Burung enggang yang nama dia. Burung enggang so many. You know that. Kat sini tak pernah ada. Tapi hari ni banyak gila burung enggang. Ada 7 nenek burung enggang. Busuk-busuk. Dia tak ada tu pakai kain. Biasalah. kain play. Sampin guys. Siapa cakap tak erti? Pakai lah. Jangan aib lah orang tengah pakai semua ni. Pakai lah. Kita kena faham orang. Jangan mengaibkan orang. Dia pun tak erti pakai sampin. Jangan. Guys, so sekarang 8.44. So now I'm on duty. Take picture. Tapi diorang nak pergi solat raya dulu. So now kita just take a moment. Gambar-gambar moment diorang bersiap. So let's go. Selamat Hari Raya. Wah. Anak-anak dulu. Okey. Aman. Mama kita dah memotong. Terima kasih. Duit raya. Abang main pula, Kasih balik duit raya. Allah, abang main pula. Okey, cucu lagi. Apa? Kebaikan dia si cucu yang dah kerja lah dulu. Kap. Yang tak kerja ni tak ada hasil lagi. Okey, cucu yang dah kerja. Main dah. Kakak. Oh, dia dua gaya tak pergi. Okey. Ya. Aman dia sekali lagi dia tak lupa bagi duit gaya dia. Okey. Yang dah ada. Bogek gantar je. Okey. Tambah duit raya. Oh, cucu. Cucu ni. Duit. Okey. Okay, Hana. Aku dapat duit raya tau ni. Okay, Zara. Okay, aku dekat. Bakal bengkel sih. Ini belajar lagi. Dia belajar lagi. Dia nak dua tak boleh ke dia? Ini pun belajar. Dia lagi dua dia. Setahun dia lagi. Bang, tapi yang ni Faidan, yang ni untung setiap kali balik. Oh, sabar. Saya cucu balik kaya. Balik 5 minit dapat 20. Terima kasih. Usna mana Usna? Mana tak salah lagi. Oh, nanti dia balik. Okey, sekarang ni. Usna. Usna akan buat. Kau Usna. Yeay. Ini cucunya dari Yeay.
Okey. Kalau tak kosong tak apa eh. Aduh, tak kena. Dah kerja. Saya sampaikan duit raya daripada Kak Ina dengan Abang Zafir. Oh. Oh, siapa? Okey, siapa? Beratur. Sekolah. Kau sekolah lagi. Sekolah pergi lagi. Wah. Belum lah. Mak aku tak bagi lagi lah. Ada salam. Kita kan sama ada sekali. Terima kasih. Sepupu saya dah kerja. Alah bucu-bucu. Tadi nenek-nenek. Carilah kat situ. Ya abang nak suruh. Ni nak cari aircon pula. Nenek. Ni aku malah nak raya kat Malaysia ni. Datuk nak raya kat mana? London. Nenek kalau kaya ni dia raya kat London. Amboi! Kebayang dia man. Amboi. Nenek speaking lah. Duit raya. Yeah! Dapat. Apa duduk kat sini orang lain. Dia ungu. Lepas ni ajar mak kena bagi warna biru. Dah bagi Cepat. Ada buat ni cepat. Belum. Abang lah abang. Dia malu ah. Dah ambil dah. Mana ni pergi dah. Tidur ni. Ajar adik. Mana? Lagi. Ada orang. Okey. Ada cara. Yang baru. Betul. Punya apa orang kata open house raya. House raya telur sambal. And then after that Ada apa? Lemang. Then after lemang Ni balik daripada mana ni? UK ke mana? Kentang. Then here we got kuih lapis, I think so. Kek marble. Yeah. Okay. Then we got here apa nama dia lupa. Butter cake. Then here we got another butter cake. So then We got here nasi impit. And let's enjoy the Hari Raya Juanda together with Kak Nurul Open House. So there you go, Kak Nurul here. Hai. Main ceput-ceput main raya. Let's go. We have kakak here. Oh, we have. Kawan semua. diperhatikan oleh mak sendiri. Orang kata yang jangan judge aku semua, tapi yang sebenarnya There's so many car. Penuh guys, penuh. Rumah nenek ramai, kat dalam ramai. So many people. Tapi bateri aku dah drain sebab tadi pergi side abang. So I'm so tired now. So kita kena celebrate. Okay, so hari ni kita akan tambah sprinkle accessory. Wah, seperempuan Melayu panasnya nak mampus. Yeah, what is this? Wah, apa dapat duit raya? Apa? Nana balik. Semua
semua dah nak balik guys. Tinggal me and my family. Semua dah nak balik guys. I'm so tired. Nak balik dah. Sunyilah rumah nenek. Bye. Bye-bye. Bye, Adik. Bye, Adik. Adik. Bye, Adik. Kisah Lafia. Yeah, baby maklum. Bye-bye. Bye-bye. Pergi dekat dalam ni. Bye-bye, Adik. Adik bawa kereta lelok. Yang tadi yang bersana tu? Hah? Seramai ai. Bye, Adik. Hati-hati. Balong. Oh, kau bye-bye. Bye. Bye. Saja salah lirik je. Bukan salah lirik. Jaga korang. Sana tidur ni pun selalu. Tak lu. Bye. Batuk. Mak doakan jalan tak jam. Doakan Bye. Kena tinggal lagi. Bye-bye. Bye. Bye. Hati-hati. Kami keluarga Siti Mariam binti Koji mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin.